Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada hari ini kami Kumpulan 6 akan berkongsi bagaimana menggunakan bahan bantu mengajar kami dalam subjek pendidikan sejarah. Nama bahan bantu mengajar kami pada hari ini adalah Kembara AR Alam Melayu, yang mana bahan bantu mengajar ini akan membawa belajar mengeksplorasi dunia alam Melayu. Saya serahkan Saudara Aminas. Okey, seperti saudara Amirul cerita tadi, AR tu adalah bermaksud augmented reality, iaitu kita akan scan QR ni dan mereka pelajar akan melihat dunia baru melalui phone mereka, dan mereka boleh explore lah dunia tu, jalan-jalan. Nanti selepas ni kami akan serahkan video menunjukkan macam mana benda tu terlihat lah bila scan ni. Okey, itu saja. Terima kasih. Okey, baik. Seterusnya kita lihat kepada cara penggunaan. Di mana langkah pertama adalah pelajar akan scan QR code ni dahulu. Okey. Okey, selepas scan mereka akan dibawa ke laman web ni. Sekejap, Assembler.edu laman web ni, di mana kami buat AR lah. Dan mereka akan masuk login detail semua dan tekan approve, kan? Ya. Okey. Sekejap, loading, tekan play. Allow camera access semua. Allow. Okey, seterusnya pelajar kena cari tanah yang rata ataupun tempat yang rata lah. Okey, tuan tekan kalau dah rata. Lagi rata lagi bagus lah untuk ni. Okey, seterusnya pelajar akan zoom sikit. Lepas tu jalan sikit, jalan pergi dekat dengan info lanjut dulu. Dan mereka akan melihat info lanjut, dan mereka dikendaki salin info tu untuk penilaian nanti, pengukuran, aktiviti pengukuran nanti. Harap berguna untuk guru-guru dan pelajar-pelajar di masa depan. Terima kasih.